Baru 3 saat. Nacak baru 30 saat. Okey, lepas tu masalah macam mana? Cepat lah. Cepat tu cepat gana. Cepat banyak. Cepat sangat. Awak umur apa? 24. Kahwin tak lagi? Dah lagi tapi tahun depan nak kahwin dah lah. Oh, tahun depan nak kahwin. Lepas tu nak ingat nak rawat lalu. Cepat tu cepat dari segi nacak ke main? Dah tak hilang. Tak pernah main dengan apa lagi? Oh, bagus. Salam sekali. Bagus. Jangan rosokkan anak orang. Jadi, sendiri tu lah. Nacak tu cepat. Lama mana je? Oh, 30 saat. Baru 30 saat. Nacak baru 30 saat. Oh. Macam mana? Memang dari dulu ke? Dulu ni. Dulu macam okey lagi. Dulu seminit ada? Ada saya. Tu baru seminit ke? Ada saya. Rumit yang buat Baru 30 saat tu kau nacak tu. Ya atas gini. Macam kalau main tangga tu rasa des minit. Cuma kalau macam kita duduk katil, duduk gesek tu. Oh, gesek katil. Gesek katil 30 saat. Oh, kalau gini Bojak confirm awak kahwin, awak dah nak masuk dalam apa. Sebab rangsangan bila berkahwin ni dia rangsangan dia 10 kali ganda lebih lagi daripada normal. Faham tak? Kalau awak gesek benda gesek batal. Gesek katil. Ada orang gesek atas meja. Gesek atas meja, pegang gesek atas meja macam-macam lah. Imajinasi masing-masing lah, tak tahu lah tu ikut dia lah. Cumanya sekarang ni teruk lah. Sangat teruk lah. Dulu paling lama berapa lama? Memang tak lama dah so. Bajak rasa awak gitu memang genetik tak lama dah. Dia bila genetik tak lama, dia untuk lagi cepat tu lagi cepat. Faham tak? Faham tak? Dia kalau orang memang genetik tak kuat, untuk dia rosak tu lagi cepat. Faham? Tapi kalau untuk orang yang kuat padu, nak rosak tu ambil masa. 40 tahun, 50 tahun. Yalah. Ada orang nacak sebulan baru nacak. Tu pun baru 3-4 kali nacak. Ada simptom dah. Faham? Ada orang nacak 10 tahun dah. Hari-hari. Tapi tak ada simptom lagi. Tak ada simptom lagi pucuk lagi. Jadi dia lain-lain. Kita tengok lah kita kaedah yang pada genetik yang mana. Cumanya bila awak gesek katil dah apa 30 saat ni, masalah besar. Memang nak kahwin tu memang masalah besar lah. Nak urut pun bahaya. Nak urut pun memang biasa. Kalau urut gini memang pacuk lah. Biasa kebanyakan ni. Jadi rawatan kita akan susah lah nak jadi. Kena berkali. Banyak kali. 4 kali macam okey, awak package bajet ni 2,200. 4 kali ni datang. Bila keadaan macam awak ni memang tak cukup 4 kali. Tapi walaupun tak cukup 4 kali, tetap dalam waranti dia. Jadi kalau macam 4 kali buat ni tak cukup, Tambah. Bojak akan bagi Bojak akan cakap, okey, awak tak ada perubahan lagi awak datang lagi 2 kali lagi. Macam tu biasanya. Tapi kalau macam Bojak rasa okey dah, kira settle lah. Macam tu. Cumanya bila keadaan awak dok boleh nak dipegang ataupun dok boleh nak dirawat, sebab rawatan kita dia ambil masa yang lama kot sebenarnya. Tapi bila masalah orang sensitif ni, kita tak boleh nak buat betul-betul dalam sekali das. Jadi sebab tu kena berkali, kena banyak kali. Gitu. Jadi ni awak bajet nak overhaul balik.